Saya Farhana. Saya ingin memperkenalkan kepada anda satu aplikasi dalam bidang matematik yang akan menjadikan pengiraan anda lebih mudah dan praktikal. Perkenalkan, kalkulator iPad OS 18. Anda boleh membuka aplikasi kalkulator pada iPad anda dan secara automatik, ia akan membawa anda ke kalkulator yang menyediakan operasi asas matematik. Pada penjuru bawah kiri tersebut, anda mempunyai pilihan kalkulator saintifik yang akan membawa anda ke pengiraan matematik yang lebih kompleks. Dan seterusnya, pada pilihan Math Notes, anda boleh membuat pengiraan menggunakan Apple Pencil. Math Notes adalah salah satu ciri di dalam kalkulator yang menggabungkan fungsi kalkulator dengan kebolehan menulis secara semula jadi menggunakan Apple Pencil. Fungsi pertama pada Math Notes adalah kebolehan ia menukar unit hanya dengan menulis simbol sama dengan. Pengiraan yang melibatkan operasi aritmatik juga dapat dijalankan dengan menulis simbol sama dengan. Dan apabila perubahan pengiraan dibuat, hasil jawapan juga akan bertukar secara serta-merta. Math Notes juga boleh membuat perkiraan yang kompleks seperti yang terdapat pada kalkulator saintifik. Kita juga boleh membuat perkiraan dalam bentuk lajur dengan menggariskan pada nombor terakhir dan hasil tambah akan diperolehi. Namun, jika anda tukar kepada operasi lain, jawapan akhir juga akan ditukar mengikut operasi yang dibuat. Math Notes juga menyokong pemboleh ubah. Setelah menulis tanda sama dengan selepas ungkapan algebra, hasil penggantian akan diperolehi. Nilai pemboleh ubah boleh ditukar dengan menekan pada nilai tersebut. Jawapan penggantian juga berubah. Nak buat graf? Mudah sangat. Tuliskan persamaan dan klik pada tanda sama dengan dan Math Notes akan terus lukiskan grafnya untuk anda. Senang kan? Anda juga boleh memasukkan graf persamaan yang lain di dalam graf yang sama. Bukan setakat graf mudah, Math Notes juga boleh melukis graf fungsi trigonometrik seperti ini. Dan apabila anda membuat perubahan terhadap persamaan, graf juga akan berubah secara langsung. Lihat betapa lancarnya lengkung graf ini. Inilah Math Notes di kalkulator iPad OS 18. Dengan Math Notes, kalkulator anda menjadi lebih mudah, pantas dan interaktif.